Saya tanya je lah soalan kedua ni bang. Ya. Okeylah, game ni bosan, menghampakan. Lagi satu bang, game ni kasar lah bang, main kasar. Banyak kali jatuh, banyak kali stop. Kan ada yang kena sepak, terajang siku, cekik semua ada. Adakah sebab-sebab ni yang mencacatkan game tu Cekik. bang? Kejap-kejap jatuh, kejap-kejap tackle. No, Bal, it is actually the game was very very rough. I think macam Miles cakap tadi, Thomas Frank nak instruction dia memang nak main tackles, go all out with Liverpool, especially masa diorang down with 10 men tu, which I don't understand lah, but memang diorang main keras bro, bukan semua orang bukan just Simon je, semua orang bro. Ya, semua. Semua. Aku tak faham. Semua. Bang, dia mana yang ikut Liverpool ikut cara Spurs ke atau macam mana? Terikut ke? Tak. But we never played rough. We never played ni. Tu jawab soalan kau, but actually apa yang aku dapat tengok is I think Spurs was out of control. I think that game diorang tak dapat regroup, diorang tak dapat nak grasp the game. Aku rasa diorang main bantai je bro. Itu aku tak tahu. Aku rasa disiplin diorang teruk that game. So it's that kind of games kau perlukan captain kau bro. Tapi captain Spurs dia siapa bro? Captain dia lah kaki parak bro. Kan? Tapi bang, saya tak jaga tau Spurs main macam ni. Dia anggap macam Liverpool ni rival dia. Agak-agak Macam lawan Man U Ghana kan? sekarang. bro, dia orang punya Berbeza kita lawan dengan Man U sekarang, dah tak ada dah drama-dramanya, tak ada. Dulu banyak lah. Sekarang kita lawan Man U dah tak ada barang. Man U tu rival kita, bukan Spurs. I mean, Arsenal is their main rival, bro, not Liverpool. But why are they playing like this against us? It feels like macam diorang memang betul-betul nak injure our players. Itu yang masalah dia. Oh, itu nak dengar tu. Which well happens lah, happen. Not just Isak, Bradley pun is out, and now kita kekurangan like seorang lagi right back. Kita ada Frimpong, tapi Bradley is also our main right back. Sekarang dia tak ada. Itu yang aku tak tahu sekarang ni. Memang tu game plan dia bro. Kalau kau tanya aku, Thomas Frank dia punya, kalau tengok dia bukan main kasar ataupun give pressure tu lepas kena red card tu bro. Tak, aku tengok early game dah start dah bro. Keras. Dia memang main keras bro. Aku pun dah hilang tengok ini Spurs ke Everton ni. Tu yang red card tu memang plan dia ke apa? Dia tak plan bro. It's actually dia suruh Xavi Simon tu bagi pressing bro. Simon tu main dalam poket bro. Dia duduk dalam poket. So maksudnya dia duduk depan. Dia paling depan sekali. So dia kalau macam position kita, kalau dalam Liverpool tu macam flow bro, ataupun make 10. So Simon ni pun tengah on form juga kan. Baru ni dia perform well dia kan. score 2. Ada game kalau kau tengok score balik game yang dia menang tu, dia tak main macam ni bro. Dia tak main macam ni bro. Tak, aku ini tahulah dia Thomas buat Frank punya keputusan instruction ni bro. Dia buat keputusan yang tak bijak. Dia rempuh lawan tu mengkizir buta tau. Dia main masuk je. Macam Gordon hari tu. Saya tak tahu, Van Dijk ni memang payah ke kau nak rampas bola daripada dia? Tak. Memang body memang tak boleh lah. Dia besar masa gegasi kan. I mean, memang kena attack kaki. Kalau kau perasan, actually Van Dijk memang nak, actually the role pun diorang memang nak tarik dia attackers masuk dalam. So Van Dijk punya role memang nak tarik dia attackers, so that ni memang end pass lambat. That has always been Van Dijk punya game. Tapi Simons punya tackle tu, he shouldn't have tackled like that lah. Nak press pun press. Boleh relax sikit bang kan. Tak boleh relax lu, chill lu. Nak press, but there's no reason for him to go in like that. Macam Gordon Sebab lah masa aku tambah sikit, masa Simon press tu, aku rasa yang buka kiri kanan tepi sana ke Kes, tak ada orang press pun. Sebelah sini pun tak ada orang press. No point pun dia pergi masuk macam tu. Okay. Kalau kau press, kalau member-member kau sama press dengan kau, maksudnya kau akan create satu chance di mana let's say kau win the ball ke, ataupun Van Dijk salah buat passing ke, so kau automatically kau win the ball opponent punya half. So give you advantage. But dia press tu, aku tak tengok orang lain close up pun, tak ada pun, aku tak rasa ada. So dia buta tuli lah bro.
sebenarnya. Dah punca dah tim kau main 10 player. Red card, rugi red card tu. Tapi that one is red card bro, definitely. Yalah. Tapi macam ni Amirul aku baca Amirul punya komen. Dia pun cakap kalau Spurs ada Sarr dengan Bissouma tu mungkin Liverpool akan struggle dengan fight. Aku agree though because 100%. yeah, I mean the funny part is he plays Bergvall, Simons dengan Kudus depan, and then dia main Bentancur dengan Gray tu. Bentancur, ya. Bentancur tu berapa kali dia taji kepala dia taji orang siap. I think that was his memang macam kau cakap Amal, dia memang dia orang nak main rough lah. But Bukan dia satu team bro. Aku boleh cakap satu team main macam itu. betul. So that one instruction mesti daripada manager lah bro. Yeah. Definitely bro. Kalau seorang individual one or two, okay kau faham ni, Van der Ven main macam tu, Romero main macam tu, Yeah. semua bro. Simon Dia attacking jadi player dia pun main macam tu. apa Atletico Spurs lah malam tu. Yes. I mean they wanna do that lah, tapi kena red card lah kan, you know. Gila siap yang Bentancur taji Isak tu aku tak boleh terima siap tu. That was like yang kau tengok the first tackle yang dia buat tu. Dekat peha tu kan. Weh tu aku nampak tu dia punya terguris tu. Laju sangat benda tu kejadian tu. Betul-betul. High start tu kan. Tak, yang peliknya VAR pun tak ada revise balik benda tu. Tak, dia check bro. Dia check tapi has been cleared. Dia macam 50-50 bang. Macam tak sengaja sebab laju sangat lah bang. Benda tu. Tak lah. VAR review actually tapi has been cleared. VAR review tau Bal. Bukan tu Review. je yang dia Review. yang dia choke hole Ekitike tu, Richarlison tu dekat gol tu, kau rasa dia tak review? Mesti dia review Bal. Review. Itu cekik tu. Orang hajar tu. Itu Ekitike, nasib baik Ekitike tak buat ni tau macam big fast. Dia macam Betul. dia duduk dia kat situ. Kalau buat golek-golek tu jadi tu. Dia macam apa Bangkok Ayun ni. Lepas tu Soboslai yang ajak gaduh tu, asal kau cekik member aku dah Soboslai. Ya. Yang mula-mula tegur si Alisson, tegur si Richarlison tu kan. Richarlison ni dah dia Brazil kan, Alisson kan. Tapi Ya, Brazil. agak Mamat Tak, tu memang tak, dia Tapi sebenarnya Mamat tu daripada dulu masa main dengan Everton pun Ada memang dulu, perangai ya. dia macam tu bro. Aku Tak, tahu. dia memang beef dengan Liverpool tau. Betul, Richarlison dia ada memang beef. Ya. Tak, Dia yelah memang beef dia dengan dia blue shite bro. Memang lah. biasalah. Blue shite ni memang sial Blue lah. shite memang macam itu. Kan. Tapi masalah ni agak-agak lah kau nak cekik orang macam tu. Apa kejada kau nak cekik orang choke hole dekat gol tu, aku tak faham. Ni bukan tu. WWE ni bro. Yang apa Undertaker. Betul. Tak faham pun. Tapi tak apalah, biar. Ya. Okey bang, dah alang-alang sembang Ekitike ni kan. Gol dia tu bang, ada yang kata fall, ada yang kata tak fall. Ada yang kata dah lama pun lompat, tangan mestilah macam ni. Takkan tangan macam ni pula. Kan? Okey, aku go dulu jadi. Ada yang kata Ekitike sentuh je Romero tu. Romero yang lebih-lebih. So nampak macam kau lebih-lebih. So ref nampak benda tu. Tapi Bal, kau kena ingat satu benda Bal. Even though go to allowed, kau kena tengok juga dalam previous experience. Aku tengok ada goal tu sometimes tak di-allowed. Not allowed. Ada yang allowed. Ada yang not allowed. Itu sedikit grey area yang kau cakap tu. Tolak tu semua tu kan. Memang ada contact bro. Certain ref bagi bro. Kalau VAR summon malam tu, pergi tengok kat screen, benda tu akan jadi 50-50. Betul aku cakap. Sebab aku dah tengok ada same situation, goal macam itu disallowed. So, nasib baik satu saja, VAR tak panggil untuk review. Kalau dia panggil untuk review, kalau ref tengok on different angle, walaupun kau sentuh, kau nampak lah lakonan Romero tu macam mana bro. Nampak. Tapi lakonan lah. Sebab ada contact. So, referee boleh... Kalau dia ambil boleh kira bagi ada foul. kontak tu memang tak gol lah. Ya. Kalau dia ambil kira macam tu lah. Ya. Macam abang cakap juga tadi, tengok ref jugalah. Tengok ref, ya. Tengok ref jugalah. Tengok ref. Sebab saya tengok dia punya sentuh tu, dia tak tolak tangan habis pun. Dia just macam ni je sikit. Memang dia sentuh badan. Dia tengok keadaan bola juga abang dia nak tanduk. Dia lompat. Lain kalau bola daripada jauh, mungkin tak payah pakai tangan. Mungkin just tanduk macam tu.
Tapi kalau ikut kalau kita main bola kan sebenarnya kalau kita lompat tangan kita memang selalu akan macam tu. Jelas. Tu saya cakap bang, dia tengok bola. Kalau bola tu laju, kita tak perlu nak sentuh player tu. Sebab bola tu memang lembut je dah sampai. So memang nak lompat tu memerlukan sikit. Aku nak tahan badan kau ni. Point dia macam ni Endo sebenarnya. Point dia lakonan Romero tu, kau faham tak? Lepas that goal, Romero kan complain. Vicario pun complain. Yeah, that's why he got Kan? the yellow. Semua complain because of that goal. So, dia kata ada fault. So, anytime saja bro, kalau VAR summon the ref je malam tu. Ref, pergi kat screen tengok. Aku rasa chance kita untuk goal tu aku rasa dah maybe 30% saja. Yeah. I mean, to be honest, kalau kau tanya aku Bal, aku rasa kalau goal tu boleh nampak lah kikik dua tangan dia dekat Romero tu. That's why I guess Romero, Romero complain and he got the yellow card. But macam Miles cakap lah, certain ref ada yang bagi, certain ref ada yang tak. Keputusan ref jugalah yang sebelum-sebelum ni. Betul. Tak consistent. But that is English referees for you, man. I mean, at the end of the day, they have never been consistent. But kita ambil lah goal tu, goal, takkan kita nak. Dah celebrate, dah tunjuk boxer dah, mesti kena terima gol. Aku ingat kena yellow tau. Waktu turun seluar, aku kata ni kena tak, yellow. pasal dia tak nampak Amal. Suku nampak alam sikit ni. Kau tahulah dia ada dalam video-video yang Bal selalu hantar dulu, ada dia buat style posing tu. Aku menyampah dengan si rappers ni. Itulah itu. Tak. Dia suka, dia macam tu Bang, tapi bang dia jadi duri dalam daging tau bang. First goal dia terlibat, second goal dia score. Ya betul, juga, tu jelas. And right now he's our main striker. Kita tak ada lagi benar sekarang ni. Walaupun pakai topi mangkuk Maggi bro. Bal pernah hantar dia pakai topi mangkuk Maggi. Si rappers tu. Ya. Pernah bang? Ada, kau dah hantar itu. Ada Kau dia yang banyak hantar gambar Bal dulu. Dia pakai bucket cap Bal. Bucket cap dengan baju baggy dia tu. Itu dah. Banyak sangat gambar dia. Ya. Banyak. Dia memang dia suka buat statement tu ketika tu. Dia memang Ya. Tu statement dia juga tu. aku tengok dia punya interview tu dengan Liverpool buat interview dengan dia. Dia interview tu cakap but you're quite ni apa orang kata, dia very Vocal. Bukan just vocal, dia very animated orang kata. Dia kata yes. Dia kata ya. Tapi dia punya style bro, ada perangai Zlatan sikit bro. Tengok Zlatan Ibrahimovic. Ya. Kau tengok. Ya. Aku rasa Zlatan tak macam ni. Ada ke? tapi dia Bukan, tak masuk lantun aku pun style bang. dia bro. Masuk aku dia macam every time dia celebrate dia ada passion bro. Maksudnya dia nak tunjuk dia bagus. Celebrate. Gitu. Tapi bang dia tak Zlatan kan macam lantun tu, bang. bro. Kalau Zlatan gaduh dia dah lantun balik. Dia okey bang, steady. Ya. Orang tu dah cekik dia dah tu. Gila. Betul agree. Katanya midfield kita macam tak wujud. Asal Jones panel tak semua konsisten. macam mengantuk Tak ada. Asal panel semua macam mengantuk Itulah mata saya pun merah ni. Kan? Dah menang weh. Ceria lah sikit. Video pun saya tak buat. Main macam tu bila pula nak Betul lah. ceria. Betul. Video Betul. saya selalunya video mesti kemenangan buat, MU kalah mesti saya buat, tapi malah. Ya. Pasal midfield tadi kan, John macam tak konsisten. Ryan Abang Latif kata Gravenberch, tanya dia tak dapat connect dengan defense dan attacker. Aku nak jawab dulu yang ni. Boleh, sila. Midfielder kita macam yang lepas-lepas aku selalu cakap bro. Kau play kau punya player dekat dia orang punya best position bro. Kau play dia dekat best position. Flo midfielders juga. Szoboszlai midfielders juga. Matt Ten pun midfielders juga. Gravenberch pun midfielders. Semua tu midfielders bro. Sekali dengan Jones, okay? Tapi kau kena tahu where to put this player yang the best position sekali. Masalahnya si slot ni letak tempat tak sesuai bro. Aku dah cakap dah sebelum ni.